Boost Honda lancarkan dua model baru iaitu Hornet 1000 dan Goldwing yang baru. Enjin inline 4 yang sama dengan CBR 1000 RR Fireblade menjadi nadi kepada Hornet 1000 ini. Dengan tambahan sebanyak 4 kW dan 2 Nm, cecahan kuasa 115 horsepower dan 107 Nm of torque dapat dicapai dengan RC valve tambahan dalam muffler exhaust 7.1 liter. Untuk kesenangan rider, quick shifter dan sistem assist and slipper clutch turut datang standard pada motor ni. Setting suspension depan ialah Ford Showa USD dan monoshock all-ins untuk bahagian belakang. Brake guna floating double disc dan caliper Brembo untuk depan dan single disc untuk belakang. ABS standard. Untuk ikon touring Goldwing pula, dah cecah umur 50 tahun. Styling untuk model peringati 50 tahun ada lain sikit. Lambang lencana Goldwing dengan 50th anniversary since 1975 hadir pada motor. Turut ada sistem airbag, Apple CarPlay and Android Auto, sistem Bluetooth yang dinaik taraf dan speaker yang dipertingkatkan. Motor ni guna enjin 1.8 liter flat 6 yang hasilkan 124 horsepower dan 170 Nm yang digabungkan dengan transmisi DCT 7 kelajuan. Sistem suspensi double wishbone untuk depan dan ProLink dengan electronic spring preload adjustment untuk bahagian belakang membuatkan tunggangan jarak jauh tak jadi masalah besar. Ruang storan 121 liter dicapai dengan gabungan top box belakang dan side panel kiri dan kanan. Harga cadangan untuk Hornet 1000 adalah RM69,999 dan Goldwing adalah RM222,888. Mana satu pilihan korang?